Siyami wa syara'itu wujubi siyami arba'atu asya al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala wa syara'itu wujubi siyami arba'atu asya al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum wa faraidu wujubi shaumi arba'atu asya an-niyatu Okay bang. wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul kai. Kaju. Bermula ini itu suatu kitab pada menyatakan puasa, dan bermula segala syarat-syarat wajib puasa itu put segala perkara. Contoh put bermula salah satunya put itu Islam dan balik dan berakal dan kuasa dia itu berpuasa. Dan bermula fardu wajib puasa itu put segala perkara. Bermula yang pertama itu niat dan menahan diri dan menahan daripada makan dan minum dan bersetubuh dan sengaja muntah. Jadi saya akan tabahas kitab puasa. Jadi nunggu nyata puasa artinya iaitu menahan diri al-imsaku, dan menyata secara syarak itu imsaku an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an nahar, menahan diri daripada berbuka dengan niat yang terkhusus daripada sekalian hari, atau yang lebih kita yang hukum dengan itu menahan diri daripada segala hawa nafsu atau hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan daripada hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Dan bermula syarat-syarat wajib puasa itu put segala perkara. Jadi segala tak masuki puasa tengok nampak dua syarat. Syaratnya iaitu sesuatu di luar perbuatan. Jadi segala tak laku puasa tu tentu je nampak dua syarat. Begitu juga dengan puasa. Segala tengok nak melakukan puasa maka kena syarat. Iaitu syarat ini apa? Bermula salah satunya pun itu Islam. Maka nyata yang niat dalam melakukan puasa maka tanya harus urus Islam. Apakah orang kafir wajib melakukan puasa? Orang kafir juga wajib melakukan puasa. Maka cara yang je wajib iaitu dia wajib melakukan puasa. Apabila dia hendak melakukan puasa maka dia harus didamau Islam terlebih dahulu. Apabila dia hendak didamau Islam maka hanaslah puasa dia karena menyalahi syarat. Dan bermula yang kedua itu balik. Jadi orang berpuasa ni harus orang balik, iaitu orang kata rumu. Makna balik rumu. Mana orang inang tak kenyung kahit, iaitu sekurang tahun, dan orang agam 15 tahun ataupun tak melempuk. Banyak tak dapati urung-urung ini hana di puasa waktu balik. Contoh anak SD. Anak SD orang kaglah dia, kaglah put, kaglah limongnya cak anak so puasa. Paling-paling dia puasa anak teruk. Nya berdah jika terumu. Nya menyalahi iaitu urung cik orang kata yang beladung anak inang orang kaya debit he kita yang debak mak lu pakar lebih darah. Pegah tu penyakit. Padahal kan penyakit kata teruk umum. Mak hang kerja pegah balik. Makanya juga dosa. Dan berakal. Ya, jadi kita tanya wajib tak puasa karena kamakan. Ni orang punguh hana wajib puasa. Apabila haji punguh maka kabatu puasa. Karena wajib puasa diatur kita. Wal qudratu 'ala shaum, dan puasa diatur puasa. Nyom tina takkan urang kalanjut usia ataupun urang katua. Yang boleh-boleh saja membukakan puasa, hana wajib ni. Tapi apabila orang mampu berpuasa maka tetap wajib. Dan bermula fardu wajib puasa itu pun segala perkara. An-niyatu. Yang pertama niat. Kiban yang ke niat. Niat ini adalah kasdu syai'i muqtarinan bi fi'li, iaitu lakukan sesuatu berserta niat. Jadi segala tak lakukan puasa maka wajib dan niat. Apabila tengok tak lakukan puasa wajib ataupun puasa nazar maka dan niat di ketika malam hari hanya dan niat waktu bunga. Tapi dia lakukan puasa sunat maka aja. Wal imsaku, dan menahan diri daripada makan, minum dan bersetubuh. Jadi apabila tak lakukan puasa maka harus tahan roh. Makna puasa itu al-imsaku. Maka dia harus tahan diri daripada makan, minum dan jima. Maksud makan di sini bukan hanya
tak paju ubu, tapi apapun yang tayo paju walaupun itu ego, maka dapat membatalkan puasa. Dan minum. Ini yang takkan minum di sana kan cuma tajib walaupun ibabah hajib tajib asalkan hana ditebit dari babah. Apabila tayo seigrah tak gerah taludah ti ibabah langlah tak ubah macam seorang tajib, makanya dapat membatalkan puasa juga walaupun yang ia babah. Wal jima dan bersetubuh. Maka apabila tayo tengah tak berpuasa, maka tayo menafsu tajima ada, makanya membatalkan puasa juga. Wa ta'ammudul qai'i dan sengaja muntah. Itu tak sengaja muntah. Jadi tayo hanabut dah culok di jaro lam rukun muntah tu, makanya dapat membatalkan puasa juga. Beda syarat dengan rukun. Rukunan tu sesuatu di dalam perbuatan. Sesuatu yang di dalam perbuatan. Berarti perbedaannya cuma ni. Syarat aku segala dalam lakukan sesuatu, rukun di dalam sesuatu. Rukun di dalam sesuatu. Sesuatu yang hansah sesuatu tersebut apabila hana sesuatu tersebut, apabila hana syarat. No? Tetapi jika merupakan bagian daripada sesuatu tersebut. Rukun adalah sesuatu yang hansah sesuatu tersebut apabila hana rukun dan jih merupakan bagian daripada sesuatunya. No? Nyambat. Dan gajet surah ini. Amalnya asya'a. Ke mana Ira? Mudhaf arba'atu asya'a ke mudhaf ilaih, hukum mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf. Asya'a isim tegak saraf. Majrur dengan mudhaf alamat jar fathah yang zahir pada akhirnya apakah nunggu fathah karena isim tegak saraf. Coba hukum isim tegak saraf. Dirafa dengan lumah, dinasab dengan fathah, dijar dengan fathah. Titik isim tegak sarafnya di tegak saraf jih apabila jih nak dua buang ilat. Ya, jih terdiri daripada ilat dikurang. Na seram darah jemuk, na wadan PE, na alamiah kan. Alinun diadah dan lain-lain sebagainya. Termasuk taknih dan lain-lain. Menyuk asya'anya nempegah isim tegak saraf ngampu di tegak saraf. Muka pertanyaan nilai. Jadi asya'anya nak i'rab tanya bahawa ji isim tegak saraf. Sehingga ji yang jatah dro ji iaitu kisrah kerana mudhaf arba'atu asya'i yang sebenarnya. Kerana ji mudhaf ilaih. Akan tetapi nyo kerana ji isim tegak saraf, maka asya'a tersebut patah. Kerana pekan patah hukum isim tegak saraf di ketika jar iaitu dengan patah, dirafa' dengan dhammah, dinasab dijar dengan patah. Jadi asya'a tersebut apabila ji tersebut dengan kepada isim tegak saraf, maka ji harusna dua buah ilat ataupun sebuah ilat yang bertempat dam pada dua buah ilat. Ya, jadi nyo ngampu di tegak saraf ji. Ya. Ya bang. Ngampu di tegak saraf ni. Dan kau. Dan kau. Nya pertanyaan bonus saya. Nya nak talun pegah bonus. Lu yung i'rab artinya kan selesai dan dua bom bahawa pehen nasurah kau ke yang i'rab kau ke nya pertanyaan tambahan. Berarti ke ban mana jawapan? Amalan pulau. Kalimat no? Kalimat waktu i'rab mati. Ta'ammudu apa kalimat? Ta'ammudul qai. Masdar. Lebat. Masdar. Masdar. Punya masdar tertimbangan apa? Ta'ammada ya ta'ammudu ta'ammada ta'ammudan. Ta'ammudan. Tafa'ulan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu. Tafa'ulan. Awih hadi. Awih heran. Nyambah. Kau ki.